Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Dr. Nur Najwa, iaitu pensyarah subjek ini PIMK 2082R, Pentaksiran dalam Pendidikan Sekolah Rendah. Okey, baiklah Ustazah. Ini adalah tugasan berkumpulan dan kumpulan kami adalah seramai 3 orang. Jadi di dalam pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah untuk tugasan kedua, iaitu isu-isu pentaksiran dalam pendidikan Islam, kumpulan kami telah memilih integriti dalam urus tadbir peperiksaan. Okey, di sini sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut mengenai perbahasan ataupun isu-isu yang terkandung di dalam integriti dan urus tadbir peperiksaan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nurhani Hidayah binti Aziz dan ahli kumpulan yang lain sebagaimana yang dapat dilihat di sini, Hazwani binti Muhammad Rudin dan Nur Syafiqah Liana binti Syamsuddin. Okey, baiklah, pengenalan. Okey. Pentaksiran dalam pendidikan Islam ini memainkan peranan yang penting dalam menilai tahap pencapaian dan pemahaman pelajar terhadap ilmu agama. Namun, dalam era globalisasi dan revolusi industri 5.0, cabaran integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan semakin mendapat perhatian. Isu seperti ketirisan maklumat, kebocoran soalan serta ketidakjujuran dalam pentaksiran menjadi menjadi antara masalah utama yang boleh menjejaskan keadilan dan keberkesanan sistem penilaian pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam itu sendiri, integriti dalam pentaksiran bukan sahaja melibatkan pematuhan terhadap prosedur dan peraturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai amanah, jujur dan tanggungjawab yang dituntut dalam ajaran Islam. Oleh itu, penting bagi semua pihak termasuk guru, pelajar serta pentadbir sekolah untuk memastikan sistem pentaksiran dijalankan secara telus, adil dan beretika. Okey, itu adalah pengenalan. Seterusnya, kita marilah kita memperhalusi dahulu apa itu maksud integriti dalam diri guru. Okay, integriti dalam diri guru ni merujuk kepada kejujuran, amanah dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik serta pengurus pentaksiran. Menurut Abdul Rahman ETAL 2022, integriti dalam pendidikan bermaksud individu yang terlibat dalam sistem pembelajaran dan penilaian mestilah berpegang teguh kepada prinsip kejujuran dan juga keadilan. Untuk apa? Untuk memastikan pentaksiran ni mencerminkan pencapaian sebenar pelajar. Dalam konteks pengurusan peperiksaan, seorang guru yang berintegriti tidak akan membocorkan soalan, memanipulasi markah atau terlibat dalam sebarang bentuk penipuan akademik yang boleh menjejaskan kredibiliti sistem pendidikan. Dalam agama Islam sendiri menekankan kepentingan integriti dalam semua aspek kehidupan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. An-Nisa 58. Jadi di sini ayat ini jelas menunjukkan bahawa amanah dan keadilan merupakan asas kepada integriti, termasuklah dalam bidang pendidikan. Oleh itu, bagi memastikan pentaksiran dalam pendidikan Islam berjalan dengan telus dan berkesan, guru perlu berpegang teguh kepada nilai-nilai integriti dalam setiap aspek pengurusan dan pelaksanaan peperiksaan. Okey, jadi isu yang pertama yang boleh diambil di dalam tajuk salah tadbir urus dalam peperiksaan ini adalah kebocoran soalan peperiksaan. Okey.
Kebocoran soalan peperiksaan ni merupakan isu yang serius dalam sistem pendidikan Malaysia yang mencerminkan masalah integriti dalam pengurusan peperiksaan. Sebagai contoh, pada tahun 2014, masyarakat Malaysia dikejutkan dengan kebocoran soalan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR bagi mata pelajaran sains dan bahasa Inggeris yang menjejaskan seramai 472,853 calon. Insiden ini menimbulkan persoalan mengenai bagaimana kebocoran tersebut boleh berlaku walaupun terdapat undang-undang seperti Akta Rahsia Rasmi dan juga prosedur yang ketat dalam pengendalian kertas soalan. Kebocoran soalan peperiksaan bukan sahaja menjejaskan kredibiliti sistem pendidikan tetapi juga memberi kesan negatif kepada pelajar, guru dan juga ibu bapa. Maksudnya ini bukan hanya melibatkan satu pihak tetapi banyak pihak yang terlibat. Pelajar sendiri itu, daripada pihak pelajar itu sendiri mungkin mengalami tekanan emosi dan kehilangan motivasi akibat daripada ketidakadilan yang berlaku. Guru pula terpaksa mengubah rancangan pengajaran dan pembelajaran mereka, manakala di pihak ibu bapa telah hilang kepercayaan terhadap sistem pendidikan. Jadi punca utama kebocoran soalan ni sering dikaitkan dengan kurangnya nilai murni dan kerohanian dalam diri individu yang terlibat. Sifat tidak bertanggungjawab dan ketidakjujuran menyebabkan mereka mengabaikan amanah yang diberikan. Oleh itu, aspek kerohanian dan nilai moral perlu diterapkan dalam diri individu. Dalam diri individu secara umumnya dan khususnya kepada orang yang menguruskan peperiksaan dan juga guru itu sendiri. Okey, baiklah. Seterusnya, bagaimanakah cara untuk kita mengatasi isu ini? Okey, untuk mengatasi isu ini ataupun menangani isu ini, beberapa langkah boleh diambil. Yang pertama, memperketatkan prosedur pengendalian soalan peperiksaan. Ini bermaksud pihak berkuasa perlu memastikan bahawa semua proses dari penyediaan hingga penyimpanan kertas soalan dikendalikan dengan lebih ketat dan telus. Seterusnya adalah yang kedua, penguatkuasaan undang-undang yang tegas. Maknanya penguatkuasaan undang-undang tu kena gubal yang lebih tegas lagi sebagai hukuman kepada orang yang telah membocorkan soalan tersebut, kepada orang yang tidak beramanah dengan kerjanya. Individu yang bersalah, yang didapati bersalah membocorkan soalan peperiksaan harus dikenakan tindakan undang-undang yang setimpal bagi memberi pengajaran kepada pihak lain. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi di dalam pentaksiran. Okey, kita beralih kepada pentaksiran yang berasaskan teknologi seperti ujian dalam talian yang mempunyai ciri keselamatan tinggi dapat mengurangkan risiko kebocoran soalan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan isu kebocoran soalan peperiksaan dapat dikurangkan. Seterusnya, meningkatkan lagi integriti dan kredibiliti sistem pendidikan negara. Okey, baiklah. Itu sahaja isu pertama yang dibentangkan oleh saya. Jadi untuk isu kedua dan isu ketiga di dalam topik hari ini akan disambung oleh kawan saya Hazwani binti Muhammad Rudin dan Nur Syafiqah Liana binti Syamsuddin. Okey, baiklah Ustazah, sebelum saya mengakhiri pembentangan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Najwa kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan daripada kumpulan kami. Dengan itu, saya akhiri pembentangan saya dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah semoga kita semua sihat-sihat saja dan dimudahkan urusan oleh Allah. Insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, nama saya Hazwani binti Muhammad Rudin. Saya daripada kelas BD5, angka giliran 2024 2424 00028. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya yang telah membentangkan isu yang pertama sebentar tadi. Okey, sekarang saya akan pergi kepada isu yang kedua, iaitu penipuan akademik. Okey, dalam integriti peperiksaan ini terdapat isu di dalamnya yang terkandung adalah penipuan akademik. Okay, mari kita lihat apakah itu penipuan akademik. Definisi penipuan akademik, perbuatan menipu atau memasukkan kerja akademik dalam peperiksaan, termasuk penggunaan bahan terlarang, meniru atau memasukkan jawapan dan plagiat. Okey, dekat sini kita dapat lihat, okey, maksud penipuan akademik tu adalah berlaku ketidakjujuran dalam peperiksaan. Contohnya berlaku meniru, plagiat dan juga membawa bahan yang terlarang. Okey. Seterusnya adalah mari kita lihat kepada bentuk-bentuk penipuan akademik dalam peperiksaan. Okey, dinyatakan di sini adalah beberapa contoh penipuan akademik yang berlaku dalam masyarakat pendidikan ataupun dunia pendidikan adalah antaranya yang pertama, menggunakan peranti elektronik atau bahan terlarang, iaitu pelajar membawa bahan elektronik ini ke dalam dewan peperiksaan untuk meniru ataupun untuk membuka aplikasi atau apa-apa sahaja bahan yang boleh mereka tulis di dalam peperiksaan mereka. Okey, perbuatan ini sama sekali adalah sangat serius dan juga sangat salah kerana tidak ada sifat integriti dalam diri mereka. Mereka mahu markah yang tinggi dan menggunakan membawa peranti elektronik ini ke dalam dewan peperiksaan untuk digunakan ataupun untuk menjadi sumber kepada mereka untuk mendapatkan jawapan. Okey, seterusnya adalah plagiarisme. Plagiarisme ini adalah menggunakan sesuatu yang bukan hak kita, contohnya idea orang lain ataupun karya orang lain tanpa mengkreditkan atau tanpa mengkreditkan kepada orang yang mencipta, orang yang asal mencipta bahan tersebut. Itu dipanggil plagiarisme. Okey, baiklah, seterusnya adalah penggantian pelajar atau penggunaan pembantu. Apa itu penggantian pelajar atau penggunaan pembantu? Okey, pelajar menggunakan ataupun memanggil orang lain untuk menggantikan tempatnya sewaktu peperiksaan. Iaitu individu sebenar tidak hadir dan juga menggunakan orang lain sebagai pengganti dirinya untuk menjawab soalan. Jadi di sini jelas sekali pertama, murid tersebut tidak jujur dan juga menipu dalam peperiksaan. Okey. Seterusnya, mari kita lihat kepada manipulasi soalan peperiksaan atau markah. Okey. Dalam markah ni, okey. Dalam markah ni, okey, mari kita lihat apa itu manipulasi. Okey, manipulasi dekat sini mari kita lihat sama-sama. Okey. Maksud manipulasi soalan peperiksaan atau markah adalah beberapa pihak mungkin cuba memanipulasi soalan peperiksaan atau memberi jawapan yang tidak sah kepada pelajar sebelum atau semasa peperiksaan. Ini mengganggu kesaksamaan dan integriti peperiksaan. Contohnya sebelum peperiksaan
ada individu yang memberi jawapan ataupun skema jawapan untuk peperiksaan tersebut. Jadi berlaku ketidakjujuran dan juga kerana dia mendapat sumber jawapan tu sebelum dia menjawab soalan peperiksaan. Jadi di sini berlaku penyalahgunaan kuasa dia dan juga mengganggu kesaksamaan dan integriti peperiksaan. Okey, baiklah, seterusnya adalah pelajar meniru atau salin menyalin. Okey, kejadian ini sangat banyak berlaku dalam kalangan pelajar sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah mahupun pelajar yang berada di institusi pengajian tinggi. Okey, sangat banyak berlaku dalam kes ini kerana mereka tidak yakin kepada hasil usaha yang mereka curahkan. Mereka menggunakan jawapan orang lain sebagai jawapan selamat mereka dan untuk mendapatkan markah yang mereka merasakan apabila menggunakan jawapan orang lain, mereka akan mendapat markah yang lebih tinggi. Mereka tidak yakin dengan hasil usaha mereka sendiri. Okey, di sini adalah bentuk-bentuk penipuan akademik dalam peperiksaan yang seringkali berlaku dalam dalam dunia pendidikan. Okey. Baiklah, seterusnya. Seterusnya adalah setelah saya berkongsi tentang bentuk-bentuk penipuan akademik, di sini adalah impak penipuan akademik terhadap integriti peperiksaan, iaitu mari kita lihat apakah kesan daripada penipuan akademik ni terhadap peperiksaan yang berlaku dalam dunia pendidikan kita. Yang pertama adalah menjejaskan keadilan. Menjejaskan keadilan. Mari kita lihat apakah itu menjejaskan keadilan. Menjejaskan keadilan adalah memberikan kelebihan yang tidak adil kepada pelajar yang melakukan penipuan sekaligus merugikan pelajar lain yang berusaha dengan jujur, iaitu pelajar yang tak jujur ni mereka contohnya mendapat markah yang tinggi, dan pelajar yang jujur ni walaupun dengan hasil usaha dia sendiri tapi markah dia lebih rendah daripada orang yang menipu tadi. Jadi di sini berlaku yang tidak adil. Contoh dapat grade yang tinggi tapi dengan usaha menipu. Dapat grade yang rendah tapi dengan hasil usaha dia sendiri. Jadi kat sini berlaku ketidakadilan di situ. Seterusnya adalah merosakkan reputasi institusi pendidikan, iaitu penipuan akademik yang berleluasa boleh merosakkan reputasi sekolah, universiti atau institusi pendidikan kerana ia menunjukkan ketidakmampuan pihak berkuasa untuk mengawal dan menegakkan integriti dalam urus tadbir peperiksaan. Dekat sini akan meruntuhkan imej sesebuah reputasi sekolah itu. Kerana ia menunjukkan bahawa pihak yang sepatutnya mengawal tidak mampu untuk menguruskannya dengan baik. Jadi di sini dapat memberikan tanggapan yang buruk kepada masyarakat di luar sana. Seterusnya adalah kualiti pendidikan terjejas jika penipuan akademik diterima atau dibiarkan. Ia merosakkan pengetahuan dan kemahiran yang sepatutnya. Seterusnya pula adalah tentang pengurangan kepercayaan pelajar. Apa maksud
pengurangan kepercayaan pelajar, iaitu apabila pelajar menyaksikan bahawa apabila berlaku penipuan dan individu yang menipu itu tidak dihukum dengan tegas atau tidak dihukum dengan sewajarnya, mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan kerana apa yang mereka lihat tidak berlaku tindakan yang tegas terhadap mereka yang menipu dalam peperiksaan. Jadi mereka pun menganggapnya ia adalah sesuatu benda yang mudah dan tidak serius. Jadi ini adalah sama sekali salah dan tidak sepatutnya berlaku dalam dunia pendidikan kita. Okey, seterusnya mari kita lihat sama-sama. Okey, seterusnya adalah langkah-langkah untuk mengatasi penipuan akademik. Okey, apakah langkah-langkah untuk mengatasi penipuan akademik? Okey, yang pertama, penguatkuasaan peraturan yang tegas, iaitu pihak yang berkuasa ataupun pihak yang terlibat perlu mengambil ataupun mengaplikan peraturan yang lebih tegas terhadap individu yang cuba menipu ataupun individu yang tidak jujur dalam peperiksaan. Ini akan membuatkan pelajar lain mengambil iktibar daripada apa yang mereka nampak ataupun apa yang berlaku di sekeliling mereka. Okey, seterusnya adalah pendidikan dan kesedaran. Okey, pendidikan dan kesedaran kepada siapa? Okey, kepada pendidikan dan kesedaran kepada guru, kepada murid tentang betapa pentingnya sifat integriti dan kejujuran dalam peperiksaan. Okey. Seterusnya adalah pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat. Okey, pihak berkuasa perlu mengambil langkah ini untuk memastikan orang kata peperiksaan itu berjalan dengan lancar dan juga berlaku dengan adil. Okey, pengawasan semasa peperiksaan perlu lebih ketat, iaitu termasuk peperiksaan alat dan bahan yang dibawa oleh pelajar ke Dewan Peperiksaan. Okay, sebelum murid masuk ke Dewan Peperiksaan, mereka perlu diperiksa supaya tidak berlaku pelajar yang membawa alat-alat elektronik ni ke dalam Dewan Peperiksaan. Okey, sistem pengawasan yang canggih seperti kamera atau alat pengesahan boleh digunakan untuk mengesan penipuan. Okey, pada zaman sekarang dapat kita lihat ada pelajar sekolah yang menggunakan jam digital. Okey, seharusnya jam digital tersebut juga harus tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam Dewan Peperiksaan. Okey, untuk mengelakkan daripada sebarang penipuan berlaku semasa peperiksaan ya. Okey, seterusnya adalah mari kita lihat pada slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya adalah langkah-langkah untuk mengatasi penipuan akademik yang seterusnya adalah penyediaan peperiksaan yang lebih adil. Okey, apakah penyediaan peperiksaan yang lebih adil? Okey, reka bentuk soalan peperiksaan iaitu yang lebih mencabar. Okey, dan fokus kepada penilaian pemahaman sebenar pelajar dapat mengurangkan peluang untuk meniru atau berbuat perkara yang tidak jujur. Okey, maksudnya soalan tu harus lebih mencabar dan kebat supaya mereka tidak boleh meniru kawan-kawan mereka sewaktu peperiksaan. Okey, seterusnya adalah teknologi untuk mengesan plagiarisme. Okey, di sini menggunakan perisian pengesan plagiarisme dapat membantu dalam mengesan kes-kes plagiarisme, contohnya dalam tugasan atau peperiksaan bertulis, dan ini juga memberi amaran kepada pelajar tentang kesan negatif daripada perbuatan tersebut. Okey, sekarang terdapat banyak apps yang boleh mengesan sesuatu peniruan, iaitu kita sebut sebagai plagiarisme. Okey, lepas itu kita dapat detect, kita dapat kesan
ataupun ayat-ayat ataupun orang kata selalu berbentuk esei lah, yang pelajar akan menciplak idea asal orang lain dan masukkan ke dalam tugasan ataupun peperiksaan. Okey. Okey, seterusnya adalah soalan seterusnya adalah mewujudkan budaya integriti. Apa itu mewujudkan budaya integriti? Mewujudkan budaya integriti adalah kita nak mewujudkan budaya masyarakat yang sentiasa berkata jujur, berkata perkara yang benar ataupun mengamalkan prinsip kejujuran dalam diri mereka, iaitu pihak berkuasa pendidikan perlu menekankan pentingnya membangun budaya integriti di kalangan pelajar dan kaki tangan serta memberi contoh yang baik dalam menguruskan peperiksaan. Okey. Dalam menguruskan peperiksaan perlu mempunyai sifat yang jujur kerana ia orang kata kerana dalam peperiksaan ini melibatkan segala usaha yang dilakukan. Jadi kita harus bersifat jujur supaya setiap individu yang terlibat dalam peperiksaan ini mendapat keputusan atau mendapat result yang selayaknya. Okey. Itu sahaja. Okey, baiklah. Kesimpulannya, okey, integriti dalam urus tadbir peperiksaan adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan pendidikan yang berkualiti dan adil kepada semua pelajar. Penipuan akademik bukan sahaja merosakkan reputasi institusi pendidikan, dan juga ia dapat merosakkan sistem kepercayaan yang seterusnya ada dalam dunia pendidikan. Oleh itu, pihak berkuasa pendidikan perlu mengambil langkah yang berkesan untuk mencegah penipuan akademik dan memastikan peperiksaan dijalankan dengan adil dan beretika. Jadi, itu sahaja daripada saya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk membincangkan isu yang ketiga. Okey. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Syafiqah Liana akan menyambung pembentahan. Isu kita yang ketiga adalah kurang pemantauan dan campur tangan daripada pihak luar. Kurang pemantauan. Pertama sekali ialah sistem pengawasan kita yang lemah, iaitu bilangan pengawas yang terhad menyebabkan kesukaran untuk mengawasi semua pelajar secara serentak. Pengawas juga tidak menjalankan tugas dengan betul. Kalau kita boleh lihat dalam situasi sebenar di dalam Dewan Peperiksaan, kita menggunakan Dewan Peperiksaan yang besar dan bilangan para pengawas yang terhad ini sukar untuk kita mengawal pelajar itu secara serentak. Ada pelajar yang duduk di bahagian belakang, di bahagian tepi atau di kawasan terselindung. Kita tak boleh nak pantau dia secara menyeluruh dan mereka boleh meniru tanpa boleh dikesan. Pengawas juga tidak mampu untuk melihat daripada sudut kiri kanan ataupun sudut dewan yang lain, terutamanya jika pelajar tu ada cara menulis jawapan tu halus di setengah kawasan pakaian. Pengawas juga tidak menjalankan tugas dengan betul. Macam mana saya cakap macam tu? Sebab ada setengah pengawas bila dia bertugas dia jadi pengawas, dia menggunakan telefon ketika menjaga peperiksaan. Itu menyebabkan kadang-kadang mereka terlepas pandang untuk melihat tingkah laku yang mencurigakan daripada para pelajar. Kadang-kadang ada setengah pengawas tu duduk je di kawasan tertentu sehingga habis masa. Maknanya sejam-sejam je dia duduk dekat situ. Dia tak bergerak, dia tak pantau calon di dalam semua bahagian bilik peperiksaan. Kedua adalah kurangnya penggunaan teknologi dan pemantauan. Tiada sistem rakaman atau CCTV dalam bilik peperiksaan dan kita juga tiada penggunaan teknologi AI yang boleh mengenal pasti pergerakan mencurigakan.
Kalau kita boleh lihat, kita masih lagi menggunakan sistem pemantauan secara manual, iaitu kita bergantung kepada tenaga manusia tanpa sokongan teknologi moden seperti kamera litar tertutup CCTV dan kecerdasan buatan AI. Tiadanya CCTV ni sukar untuk kita pantau calon tu. Dan kadang-kadang bila sesetengah calon itu terkantoi, kita tiada bukti untuk menunjukkan, untuk mengesahkan dakwaan kecurangan tu. Sebab kita tak ada rakaman untuk menunjukkan bahawa calon itu bersalah. Kita juga tiada sistem pengecaman wajah dan pengimbas retina yang digunakan untuk mengesahkan identiti calon. So dekat sini kadang-kadang adanya berlaku calon gantian yang akan menyebabkan peperiksaan itu diambil oleh orang lain tapi dengan muka yang sama. Dan kadang-kadang bila di dalam talian juga ada yang menipu, dia menggunakan orang lain untuk menjawab. Ketiga adalah peperiksaan dalam talian mudah dimanipulasi. Dalam peperiksaan dalam talian, sistem keselamatan yang digunakan adalah lemah kerana pelajar boleh menipu dengan membuka buku atau menggunakan search engine tanpa dikesan. Kalau kita boleh lihat, peperiksaan dalam talian ini banyak digunakan sejak daripada pandemik COVID-19. Peperiksaan ini digunakan tetapi kita tidak tambah baik daripada apa-apa segi struktur ke macam mana kita nak lindungi data kita ke, macam mana peperiksaan itu terjadi tanpa ditiru dan meniru, kita tak tambah baik di situ. Jadi pelajar ni dia boleh disebabkan sistem keselamatan yang lemah, dia boleh buka tab lain ataupun menggunakan priority lain untuk dia menjawab soalan itu. Dan ada juga kes ada individu ni diupah orang lain untuk jawab exam bagi pihak dia. Kerana kita tidak mengamalkan sistem sekatan yang menghalang pelajar daripada menyalin dan berkongsi jawapan dengan orang lain. Dan kadang-kadang ada peperiksaan boleh dirakam dan disebarkan kepada orang lain dan mereka boleh mengambil soalan itu dan menduduki peperiksaan dari sisi yang berlainan. Okey, seterusnya adalah campur tangan daripada pihak luar. Yang pertama adalah pengaruh ibu bapa, guru dan pegawai peperiksaan. Ibu bapa menggunakan kedudukan dan wang untuk pastikan anak mereka cemerlang dan guru mengambil kesempatan dan dengan membocorkan soalan supaya sekolah kekal cemerlang. Kita boleh lihat ada ibu bapa disanggup gunakan kedudukan, guna wang untuk pastikan anak mereka dapat keputusan cemerlang dengan dia bayar. Dia bayar guru-guru atau mana-mana pihak yang boleh membantu mereka untuk mendapatkan soalan. Dan sekaligus ia memudahkanlah tugas pelajar tu dapat soalan bocor, dibaca je soalan bocor tu. Dan kadang-kadang guru membocorkan soalan tu supaya kekal cemerlang. Dan kadang-kadang benda ini berkesinambungan di mana ibu bapa digunakan duit untuk dapatkan soalan, guru bocorkan soalan supaya dia dapat duit dan juga dalam masa yang sama dia boleh kekalkan sekolah itu berada dalam kedudukan cemerlang dari sudut pencapaiannya. Dan ada pihak tertentu juga dimanipulasi keputusan peperiksaan ini supaya kelihatan baik agar ranking sekolah mereka terjaga. Kedua adalah tekanan pihak atasan. Pihak yang berkuasa pendidikan menekan guru dan pengawas untuk membantu pelajar dengan memberi jawapan. Pensyarah juga diarah untuk mengubah markah supaya pelajar tertentu untuk lulus. Kita boleh lihat ada pihak berkuasa pendidikan diberikan tekanan kepada guru untuk bantu pelajar dalam pelbagai cara, apa pun sahaja cara untuk sama ada bocorkan jawapan ke atau beri kelonggaran semasa peperiksaan je supaya pelajar itu boleh dapat keputusan yang cemerlang. Tekanan ini biasa dialami oleh sekolah yang nak kekalkan dia punya kadar kelulusan tu tinggi untuk jadi sekolah yang berpencapaian terbaik, dan itu kadang-kadang mengakibatkan guru-guru ini beri soalan bocor
beri kelonggaran, bagi nota, bagi isyarat kepada kawan untuk beri jawapan. Pensyarah juga diarah untuk ubah markah. Macam kita boleh tengok ada sesetengah universiti, pensyarah itu diubah markah pelajar supaya boleh lulus dan boleh capai tahap yang sepatutnya. Ini kadang-kadang berlaku disebabkan oleh desakan. Kadang-kadang pelajar tu adalah anak daripada pegawai, ahli politik, orang atasan dan individu berpengaruh. Jadi dia nak kekalkan image dia, nak menunjukkan anak mereka pandai, dan kadang-kadang ada sesetengah dia nak universiti dia tu kekal dalam ranking yang tertentu. Jadi disuruh pensyarah tu ubah markah supaya pelajar itu boleh lulus. Ketiga adalah manipulasi markah peperiksaan. Perubahan markah tanpa justifikasi dan penilaian subjek untuk berbentuk subjektif mudah untuk kita manipulasi jika pemeriksa tidak berintegriti. Kalau kita boleh lihat, perubahan markah tanpa justifikasi ini boleh berlaku dalam peperiksaan sekolah, universiti dan kadang-kadang peperiksaan besar sendiri seperti SPM. Dan penilaian subjek yang berbentuk subjektif ni seperti esei, ujian lisan, kita mudah manipulasi jika pemeriksa itu tak berintegriti. Di mana untuk subjek subjektif ni, kita tak ada skema jawapan yang tegas, yang ketat untuk kita nilai para pelajar tu. Bila kita rasa apa yang kita baca tu boleh diberi markah, kita bagi markah. Dan kadang-kadang, kita dah tengok, orang ini anak pegawai ni, dia dah bayar kita. Jadi apa pun dia tulis dalam jawapan subjektif tu, kita tetap bagi markah yang tinggi. Pelajar yang ada hubungan dengan pemeriksa ni, kadang-kadang dia dapat markah yang tinggi disebabkan pemeriksa ni tidak berintegriti. Maknanya bila soalan subjektif ataupun ujian lisan, kita boleh tengok, murid saya kenal ni, pelajar ni saya kenal, bapak dia ni, jadi boleh ni saya ni, tolong. Dan kalau kita boleh lihat yang seterusnya adalah untuk menangani isu ini, beberapa langkah kita boleh ambil. Pertama adalah penggunaan soalan terbuka dalam peperiksaan. Soalan terbuka macam mana ni? Kita boleh bagi soalan yang berbentuk terbuka yang memerlukan pelajar untuk berfikir. Kita lihat dalam exam, kadang-kadang ada setengah soalan berbentuk hafalan. Jika berbentuk hafalan, pelajar itu hanya perlu hafal apa jawapan yang dibagi. Jadi bila kita bagi exam dalam soalan yang berbentuk terbuka, pelajar itu boleh berfikir. Kemahiran berfikir aras tinggi lah, senang cerita kita cakap. Pelajar itu boleh berfikir, pada pandangan anda, berfikir untuk memberikan jawapan yang bukan ada dalam buku. Itu antara kaedah yang kita boleh bergunakan lah untuk menangani isu tu. Kedua adalah penggunaan teknologi dalam pentaksiran. Jika kita membuat peperiksaan dalam talian, cara untuk kita mengelakkan daripada pelajar itu menipu semasa menjawab peperiksaan adalah dengan menggunakan teknologi. Contoh teknologi yang kita boleh gunakan adalah contohnya AHA Slide, di mana kita boleh lihat ada universiti iaitu UTHM, dia gunakan AHA Slide ni dengan memblok akses ke laman web lain semasa peperiksaan. Jadi pelajar tu hanya boleh buka laman web mereka sahaja untuk menjawab peperiksaan. Dia tak boleh buka tab lain untuk memang akses jawapan yang lain. Jadi dia tak boleh nak cari jawapan tu melalui enjin yang lain. Kedua adalah Safe Exam Browser, SEB. Dia juga menghalang pelajar daripada membuka tab baru atau menggunakan aplikasi lain. Jadi susahlah untuk pelajar tu untuk meniru. Dia tak boleh akses untuk buka tab lain jika dia menggunakan peranti yang sama. Dia tak boleh copy and paste semua tak boleh. Maknanya jika dia buka tab yang lain, soalan tu automatically akan terkeluar. Jadi benda ni akan meningkatkan integriti soalan itu sendiri dan integriti sekolah ataupun universiti itu sendiri. Okey, kesimpulannya,
Kesimpulannya, integriti dalam pengurusan peperiksaan sangat penting bagi memastikan sistem pendidikan yang adil dan berkualiti. Semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengekalkan ketulusan dan kepercayaan terhadap peperiksaan. Dengan pemantauan yang ketat serta langkah-langkah pencegahan yang berkesan, isu ketidakjujuran dalam peperiksaan dapat dikurangkan sekaligus kita mampu melahirkan pelajar yang berilmu dan berakhlak. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.